korang pernah terfikir tak macam mana pelajar pergigian ni bergraduasi? Sebab kan sekarang ni musim convocation, jadi saya nak terangkan sikit macam mana pelajar-pelajar fakulti pergigian ni perlu buat untuk dapatkan scroll yang diidamkan tu. Jadi saya pun pelajar pergigian dan saya mengambil kos ni selama 5 tahun. Okey, dia terbahagi kepada 2, iaitu 2 tahun adalah pre-clinical dan 3 tahun adalah clinical. Pada 2 tahun clinical ni kita akan belajar banyak pasal teori, iaitu teori berkaitan anatomi, seluruh badan, fisiologi. Kita belajar juga pasal biochemistry dan juga pasal patologi penyakit. Dan kita juga akan mengambil praktikal, iaitu lab pada waktu tahun 1, banyak kepada lab-lab yang berkaitan dengan masalah tubuh badan. Dan bila kita dah tahun 2, kita akan praktikal berkaitan dengan hafalan, pembuatan gigi palsu untuk kita persediaan nak masuk clinical years nantilah. Dan kita pun akan jawab beberapa soalan peperiksaan untuk kita naik tahun. Dan bila kita dah masuk tahun ketiga ni, di sinilah cabarannya makin susah. Kenapa? Sebab kita dah masuk ke arah clinical years, iaitu kita dah menghadap pesakit. Dan subjek-subjek yang kita belajar ni more kepada arah gigi lah sudah. Lagi spesifik berbanding dengan waktu kita pre-clinical tu kita belajar pasal satu badan. Ini kita fokus ke arah cabang-cabang gigi. Dalam pergigian ni kita ada dalam beberapa cabang, iaitu tampalan, masalah gusi, gigi palsu, cabutan, kanak-kanak dan juga pencegahan. Jadi daripada banyak-banyak cabang ni, dia ada klinik untuk setiap satu ni lah. Macam saya sekarang ni ada dalam 8 klinik dan setiap klinik tu kita ada requirement yang perlu dilaksanakan. Macam dalam klinik tampalan perlu buat dalam 10 tampalan. Ada yang klinik cabutan kena cabut dalam 5 batang single rooted, 5 batang yang multi rooted. Jadi requirement ni diperlukan lah untuk bergraduasi nanti. Dan setiap requirement ni dia berbeza lah ikut fakulti masing-masing. Dan dalam nak mencapai requirement ni, faktor terpenting sebenarnya adalah pesakit. Sebab tanpa pesakit, requirement ni semua takkan berjalan lah. Dan semua pelajar-pelajar pergigian ni memang hadapilah faktor ni. Dan saya nak cerita sikit lah kepada semua pesakit-pesakit di luar sana. Banyak kebaikan yang korang boleh dapat bila korang menjadi pesakit kami. Antaranya, bila korang menjadi pesakit kami, kami membuat rawatan di bawah penguasaan supervisor, iaitu doktor pakar. Jadi setiap prosedur yang dilakukan tu akan disedia dan dipastikan betul oleh doktor-doktor pakar inilah. Jadi semua rawatan tu akan berlandaskan prosedur yang betul. Jadi dia akan mengelaklah masalah-masalah rawatan yang boleh menipu ataupun mengambil untung, seperti beberapa kes di luar sana lah yang berkaitan dengan macam fat denture, fat braces and so on.